Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi terima kasih kerana sudi hadir ke Library on Air at KSJ Sembang Siswa episod yang kedua. Okey. Baik semua. Hari ini kita akan membincangkan satu buku yang cukup popular. Buku yang ada kat depan ni, buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Jadi sebelum kita meneruskan lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yasmin Hani, pelajar sarjana muda Fakulti AI. Dan bersama saya ada dua panel. Di sebelah kanan saya, Miss Matu, pelajar PhD daripada Fakulti MG. Dan di hujung sana, Farhi, pelajar sarjana muda daripada Fakulti AI. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mengupas kandungan buku ini. Jadi buku ini dia menceritakan macam mana habit yang kecil-kecil tu, tabiat yang kecil-kecil, kita boleh berikan impak yang besar dekat dalam hidup kita. Tabiat ni dia bukanlah satu perubahan yang drastik, tapi dia hanyalah langkah kecil yang kita ulang setiap hari. Jadi James Clear dalam buku ni ada beberapa poin penting yang dia tekankan. So, saya share sikit. Yang pertama sekali, dia kata bila kita ada satu matlamat ataupun kita ada satu goal, kita bukanlah perlu fokus kepada goal kita sahaja, tapi kita perlu fokus kepada sistem kita. Semua proses throughout the system, bila kita fokus dekat sistem kita, result tu sendiri akan datang pada kita. Dan seterusnya, ada 4 hukum macam mana kita nak buat habit baru. Yang pertama, cue. Yang kedua, craving. Yang ketiga, response. Dan keempat, reward. Yang ni nanti kita akan kupas lagi bersama panel kita dengan lebih detail. Tapi kita nak tekankan yang habit ni, dia bila kita nak buat habit baru, dia mudah je sebenarnya. Ada beberapa tipsnya. Sebagai contoh, habit stacking. So habit stacking ni, apa itu habit stacking? Adalah apabila kita buat habit baru selepas kita buat habit lama. Okey. Dan seterusnya, nak ditekankan habit ni dia macam compound interest. Mula-mula dia nampak macam kecil, tapi lama-lama hasil dia sangat besar. Okey? Jadi kita teruskan bersama dua panel kita. Kita nak tanya, mungkin dua panel kita boleh bagi ringkasan ataupun kenapa pelajar-pelajar UTM ni patut baca buku Atomic Habits ni. Okay, mungkin kita bolehkan dengan Miss Matu dulu. Terima kasih Hani. Selamat petang semua. Okey, menjawab pada soalan Hani ni, buku ni saya dapati dia menarik sebab dia amat mudah untuk difahami. Language ataupun bahasa yang digunakan sangat bahasa yang mudah. Tak ada jargon, tak ada yang susah-susah untuk kita faham. It's very straightforward language, and cara penyampaian dia pun very interesting sebab kalau kita tengok every chapter dia mulakan dengan satu cerita. Cerita tu cerita benar lah. The real life example dia bagi di mana habit-habit kecil ataupun small changes yang boleh membawa impact besar. So kalau contohlah, kalau saya boleh bagi dalam chapter 1 itself, dia start dengan cerita mengenai British cycling team. So British cycling team ni dalam untuk 100 tahun lah, it was just a mediocre team, tak pernah menang apa-apa pertandingan. Tapi bila dia tukar dia punya performance director, came in a performance director dia pecahkan every single thing that is related to cycling. Okay, daripada cycle, daripada pakaian, daripada attitude of the cyclist. And also, lebih interesting is dia also look at the hidden things. Macam bantal yang digunakan oleh cyclist ni, material of the mattress, jenis mattress, sebab it affects the sleep pattern of the cyclist. So you see, bila dia tukar all these small matters, it's just 1%. 1% of changes yang dia buat every time. In 5 years, this British cycling team went on to the Beijing Olympics and won almost 60% of medals that was offered for the cycling tournament. So daripada zero, this British cycling team yang tak pernah menang apa-apa, in just 5 years, with all these little changes, they went on to break records, even world record and Olympic record.
So interesting lah bila dia start dengan cerita macam ni, you feel like you want to carry on, you want to read more. So mula-mula nak start satu chapter, habislah kita pergi next chapter. So I find this book very interesting, sesuai untuk student. Okay, betul. Nampak tak semua betapa perubahan yang kecil. Macam Miss Wan cakap tadi, 1% changes, tapi itu dapat menawar rekod. Okay? So, macam mana pula dengan Fahim? Mungkin Fahim boleh sharekan pendapat berkenaan buku tu dan mungkin ada bab-bab yang menarik. Okey, terima kasih saudari Hani. Jadi, pada pandangan saya lah tentang buku ni, yang pertama sekali antara ciri-ciri kalau saya nak baca buku lah kan, mudah je. Kalau saya tengok buku ni, apabila saya baca sekali je, saya terus faham. Ini adalah antara ciri-ciri buku ini. Jadi, untuk para pelajar di depan saya ni kan, anda kata anda tidak memerlukan satu pengetahuan vocabulary yang sangat besar. Anda tidak memerlukan mempunyai kefahaman dalam, tidak perlu. Sebab apa buku ni very straightforward, straight to the point. Lepas tu pula, apa yang saya suka tentang buku ni kan, pada setiap chapter, dia mesti memulakan dengan why. Dia memulakan dengan satu tanda soal, satu tanda tanya, kenapa kita kena baca buku ni, kenapa kita kena buat benda-benda ini. Lepas tu, dia follow through pula dengan perkara-perkara seperti cara-cara yang telah dikeluarkan oleh James Clear ni. Dan antara feature bagi saya yang paling menarik, yang paling best, bagi saya game changer lah, iaitu pada setiap hujung chapter, buku ini akan summarizekan apa yang anda baca. Jadi lepas habis sahaja baca, anda akan baca dekat akhir sekali, dia dah highlightkan apa benda yang penting-penting. Berserta juga cheat sheet di mana yang dia akan update apabila anda habis baca buku ini. Oleh daripada semua feature tadi tu, saya dah faham kenapa buku ni merupakan salah satu New York best seller book sebenarnya. Jadi itulah pandangan saya terhadap buku ini. Okey, terima kasih Saudara Fahim. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Fahim cakap tu. Dan lagi satu nak juga saya tambah, dekat dalam buku ni banyak infografik. Saya sebagai student design, bila kita tengok gambar, oh lagi senang kita nak faham. Sangat menarik lah. Jadi okey, kita teruskan lagi. Miss Watu, James Clear dia ada mention yang sebenarnya kita ni bergantung kepada sistem kita, bukan matlamat kita. Jadi sebenarnya macam mana sistem ni main peranan dalam hidup seorang pelajar? Mungkin Miss Watu boleh kongsikan daripada pandangan pelajar PhD. Okey, Hani, sebelum jawab soalan ni, saya nak tanya. Pernah tak terfikir pelajar yang berjaya ataupun manusia lah, anybody yang berjaya dan yang gagal. Terfikir tak apa matlamat mereka sebenarnya? Do we think that yang gagal ni, matlamat dia adalah untuk gagal? Oh tak. Tidak kan? Ada siapa So, nak gagal? sebenarnya yang berjaya dan yang gagal, dua-dua ada matlamat yang sama sebenarnya. Mereka berdua-dua nak berjaya. Tapi kenapa seorang berjaya, seorang tidak? Itulah yang dijawab oleh James Clear ni melalui kenapa penting sistem. It's not the goal. It's the system yang kita kena concentrate on. Okay? So, dua-dua nak berjaya. Kita pun nak berjaya dan yang katakanlah dua contoh, dua pelajar, dua-dua nak berjaya. Seorang dia disiplin. Dia guna hari-hari dia buka buku. Dia hari-hari dia belajar. Dan seorang lagi sekali-sekala dia buka. So itu yang menyebabkan seorang berjaya tak berjaya. So that is the system. So sistem, contohlah sebagai pelajar, we have to set, katakan kita set time. Dari pukul 8 pagi hingga 9 pagi, saya nak buka buku topik ni, chapter ni, and I want to spend 5 minutes pun cukup sebenarnya. Kalau according to James Clear ni 2-minute rule lah. Dia kata you start with 2 minutes. So kalau kita susah sangat nak buka buku tu, nak study, or for me nak write something for my research or a journal, you just need 2 minutes ataupun 2 ayat. Start dulu dengan 2 ayat tu. So according to behavioral change, when you start, dia tak akan stop dengan 2 ayat. You will eventually continue until lah siap your assignment or your paper tu. So so these are a few things that you should do. Macam if you study one chapter, after dah habis, tulis nota. Make it a point that you always write notes and refresh what you study. And
kalau ada supervisor, like for me, we make a point to check in with the supervisor weekly ke, so you put a checklist lah. Minggu ni kena jumpa, and what day kita nak jumpa every week. So that is the system that you create and you follow. So bila kita follow this, it will become a habit. Every week, every time, at this time, from this time, you buka buku every day on Wednesday jumpa supervisor. So eventually, perkara ni jadi automatic lah. So this is how important the system is. Okay, faham. Terima kasih Ms. Matu. Okay, jadi nampaklah kepentingan sistem tu. Dan Ms. Matu ada mention juga strategi yang James Clear ni tekankan, iaitu 2 minutes rule. Jadi actually banyak strategi yang dimention dalam buku ni. Selain daripada 2 minutes rule tu, kita ada habit stacking yang saya cakap tadi dan 4 hukum habit. So kita nak tanya kepada Fahim, mungkin ada tak strategi ni yang mungkin Fahim sendiri dah applykan pun sebenarnya tanpa sedar, dan macam mana strategi tu memberikan impak kepada Fahim sebagai seorang pelajar? Okey, baik. Terima kasih saudari Hani. Jadi merujuk kepada soalan tadi, sejujurnya di pandangan saya sebenarnya secara tak sedar yang saya telah pun membuat benda ni waktu saya sekolah menengah lagi, waktu saya nak ambil SPM. Okey, apa habit yang saya buat tu dan saya boleh sahkan yang benda ni sebenarnya jadi. Okey, habit tu dinamakan habit stacking. Jadi hadirin-hadirat sekalian, apakah itu sebenarnya habit stacking? Mudah sahaja. Habit stacking ni, senang cerita dia, apabila anda melakukan sesuatu perkara yang anda selalu buat, habit sedia ada, anda selitkan juga dengan habit baru yang anda nak buat. Okey, saya bagi contoh. Anda kata habit anda, bangun tidur, anda terus buka phone. Itu adalah satu habit yang bagi saya common, yang selalu semua orang buat. Jadi, macam mana habit stacking kita apply kat sini? Mudah saja, anda startkan dalam diri anda. Okey, lepas saya buka phone, saya nak terus pergi mandi. Itu adalah habit stacking. Dan itu juga daripada habit stacking ni, apa yang kita boleh buat lagi satu adalah habit card. Alright, so habit card ni di mana apabila anda list out semua benda sedia ada habit anda, kemudian anda selit satu persatu habit baru. Jadi, pada pengalaman saya lah kan, waktu tu saya merupakan seorang pelajar asrama. Saya dulu adalah pelajar MRSM. Jadi, dulu saya ada satu habit di mana saya suka buka media sosial sebelum saya study. Nampak macam counterintuitive. Tapi, itulah perkara yang bagi saya jadilah dekat saya. Saya startkan dalam diri saya, okey, saya akan layan media sosial ni 10 minit je. Okey, cukup. Lepas 10 minit, saya memang akan buka buku. Jadi dekat sini dia mesti akan ada satu masalah di mana, contoh anda tanya saya lah kan, tapi betul lah, memang betul habit stacking ni satu benda yang bagus, tapi tak ke dia akan lebih ke arah melalaikan? Yalah kalau tengok, saya buka media sosial tak ke nanti melarut. Saya akan 30 minit layan IG, 1 jam saya layan TikTok. Okey, di sini ada lagi satu tips yang telah dikeluarkan oleh James Clear, iaitu anda kena clearly plan apa yang anda nak buat. Sebagai contoh, anda setkan dalam diri anda pukul 5 ataupun contohlah kalau saya dulu pukul 11 malam saya nak siapkan homework. Okey. Jadi apa yang saya buat, saya dah memang bagi tahu okey 10.50 nak buat homework. Jadi 10.40 okey saya layan dululah media sosial kejap. Nampak macam melalaikan kan? Tapi macam biasa, tak cuba, tak tahu. Jadi saya buat dan di pandangan saya, itu sebenarnya satu perkara yang bagus. Dan efek dia sampai hari ini kan, apa jadi hadirin sekalian, saya perasan yang apabila saya buka je media sosial, saya mesti akan ingat homework. Saya tak tahu kenapa. Saya macam, saya main media sosial tu, saya tak aman. Saya jadi, saya main buka, tengah buka TikTok, keluarlah video-video kucing, keluar video macam-macam kan. Lepas tu saya teringat, hari ni ada homework ke tak? Ada assignment yang nak kena submit ke tak ni? Itu adalah habit yang secara tak langsung saya dah apply before saya baca buku ini. Jadi itu adalah sedikit sebanyak pengalaman saya ketika saya actually secara tak langsung dah apply dah perkara yang telah dikeluarkan oleh James Clear tu. Ya, saudari Yani? Nampak perubahan kecil daripada main social media terus ingat homework dia. Tapi mungkin Fahim boleh tambah sikit.
mungkin macam mana pelajar-pelajar kat UTM ni nak applykan benda tu towards diorang punya goal. Mungkin macam diorang nak dapatkan macam mana nak. Okey, boleh. Dekat sini saya akan explain sistem dia daripada 4 rule yang telah dikeluarkan oleh James Clear itu sendiri. Yang pertama adalah cue, craving, response dan juga reward. Jadi tolong ingat 4 law yang telah diraskan daripada oleh James Clear ni. Yang pertama, cue, make it obvious. Jadi apa itu make it obvious, hadirin-hadirat sekalian? Senang cerita, make it obvious, buatnya nampak nyata, buat nampak anda memang nak buat perkara tu. Macam mana? Anda kena jadi arkitek environment anda sendiri. Kenapa saya kata macam tu? Okey, macam ni. Contoh, saya akan guna balik. Okey, sekarang saya adalah seorang mahasiswa UTM. Saya nak buat, let's say saya nak buat assignment. Okey, tadi saya kata saya adalah arkitek environment. Saya kena create satu environment, saya kena buat satu perkara yang obvious. Saya kena buat benda ni. Bila saya nampak, saya tahu, okey, kena buat benda ni. Macam mana? Okey, saya akan letak segala kerja-kerja yang saya kena buat di atas meja saya. Okey, contoh, saya adalah pelajar Bachelor of AI. Saya belajar AI. Apa saya buat? Saya akan buka e-learning, saya biar je. Okey, sebab apa? Every time saya tengok je saya punya laptop, saya akan teringat, oh, kita kena buat assignment ni. Saya kena buat assignment ni. Lepas tu pula, kita bergerak pula kepada Crave. Jadi, Crave ni apa benda sebenarnya? Senang je, make it interesting. Jadi dekat sini kita selalu terlepas pandang satu konsep di mana environment juga sekeliling anda. Tidak kisah kawan-kawan, family sekalipun, kita selalu terlepas pandang bahawa benda ini membawa satu peranan yang sangat besar sebenarnya, hadirin-hadirat sekalian. Kenapa saya kata macam tu? Andai kata anda berada di dalam satu komuniti di mana satu komuniti tersebut suka minyak wangi, anda secara tak langsung akan terikut dengan benda tu sebenarnya. Dulu pepatah Arab ada menyatakan, jikalau anda berkawan dengan pembuat minyak wangi, anda akan teruk wangi. Jadi apa yang anda boleh buat dekat sini, anda kata anda ingin menjadi seorang pelajar dekan, anda ingin mendapat anugerah dekan, nak dapat 4 flat setiap semester, letakkan diri anda di satu environment di mana di sekeliling anda, kawan-kawan anda semua sanggup untuk support anda, sanggup untuk mendorong, sanggup untuk bersama dengan anda belajar bersama-sama. Itu adalah antara craving dia. Kalau kita tengok dari segi response pula, response make it easy. Saya percaya dekat sini semua orang kalau boleh nak buat semua benda dengan mudah. Jadi ingat, sentiasa make it easy. Dekat sinilah di mana rule 2 minutes apply. Anda kata, ish, susahlah nak buat benda ni. Ish, susahlah nak buat itu. Senang. Hanya gunakan 2 minute rules, iaitu jikalau anda tidak boleh buat lama, anda kecilkan skop itu. Anda buat at least 2 minit je lah boleh buat. Dan last sekali ialah reward. Jadi reward ni, make it satisfying. Make it, anda memang enjoy 100%. Tadi saya nak, contoh saya nak dapat 4 flat. Okay, saya dah buat dah queue, saya dah buat dah crave, saya dah buat dah response tu. Sekarang ni macam mana saya nak make sure reward saya ni sangat-sangat berbaloi. Senang sahaja, saya semua senang sebab itu adalah mindset. Kita kena ada mindset yang mudah tu, okey. Satisfying. Apabila anda duduk sejenak, anda pandang balik ke belakang, cuba anda lihat apa yang anda dah buat. Sejauh mana yang anda dah buat, itu akan mewujudkan satu perasaan kepuasan. Itu dia, Hani. Saudari Hani, okey. Okay, terima kasih. Jadi ingat semua, ada 4 hukum yang Farid mention tadi. Cue ataupun isyarat, craving ataupun keinginan, respon ataupun tindakan, dan akhir sekali kita ada reward ataupun ganjaran. Okey, jadi 4 ni lah untuk kita mulakan habit baru dan untuk kita capai matlamat kita. Okey, tapi sekarang kita dah tahu macam mana kita nak mulakan satu habit. Tapi macam mana kita nak kekalkan konsisten dengan habit tu? Sebab saya rasa tu masalah yang semua pelajar hadapi. Kita dah mula dah dengan habit, tapi kita nak konsisten tu susah. Jadi mungkin Miss Matu ada pendapat? Okey, saya setuju. Memang
consistent tu is something very challenging lah. Ya, sebagai pelajar kita beberapa hari kita boleh buat hangat-hangat tayang lah katanya. Okay, hari ni saya nak buat ni happy je. Lepas 2-3, especially during weekend. Terutama saya lah yang dah berkeluarga dengan weekend ni ada macam-macam plan yang ada. So over the weekend tiba-tiba the consistency run, hilang dia punya planning tu. So again, we look back at what kita dah discuss ni, it's not the motivation, it's the system that we have to hold on to. And berpegang kepada 4 prinsip yang Fahim ulaskan tadi ya. So kalau weekend for me, dah tahu hari ni katakan nak pergi shopping kan, nak beli barang untuk family ke, nak pergi pasar. So on that day, we fix a system that on weekends we wake up earlier. Katakan kita bangun pukul 5 itself, finish, set a target. Berapa muka surat kita nak study ataupun berapa muka surat nak menulis, alright? Ataupun we have a correction to do, set how many pages of correction kita nak settlekan, and then you make it interesting lah. Duduklah di tempat hari Sabtu kan, duduklah di luar rumah ke, dengan garden, dengar music, make it interesting. Finish it. Time tu orang lain belum bangun lagi, tak ada gangguan. You can just finish what you have targeted. Lepas tu, your reward will be, you can enjoy the rest of the day. Your weekend, you get your weekend. So that is the motivation yang kita ada lah. So for me, weekdays kita boleh consistent. Another thing, also your environment as what he say. Kalau saya di rumah, you cannot concentrate. Akan ada je benda lain yang kita nak buat. So what you do, kita set the jadual 8 to 5 duduk di library, pergi ke library after everything pukul 5 ataupun kadang-kadang pukul 3 ke pukul 4, then I move on, okay, to back to my schedule lah. So that's how you get the consistency. You wake up and you make up and do it. Okay, faham. Itulah macam yang Miss Wati cakap kan, jangan kita hangat-hangat tahi ayam tu bila kita nak buat sesuatu. Okay, kita ada lagi satu soalan yang famous lah kita kata. Terlalu sangat saya dengar orang akan tanya, berapa lama nak bentuk habit ni? Sebab ada orang kata 21 hari. Ada yang kata kena ulang 40 kali. Ada juga yang kata purata 66 hari. Barulah habit tu akan terbentuk. Betul ke Fahim? Macam mana Fahim rasa berapa lama sebenarnya nak kena ulang satu habit ni? Baiklah, satu soalan yang sangat menarik ya bagi saya. Okey, jadi kita sebelum saya menjawab satu soalan tu kan, bukan satu soalan sebenarnya saya nak jawab je sebenarnya. Okey, jawapan dia adalah sebenarnya habit ni akan terbentuk bukannya berapa kali anda ulang. Maafkan saya, bukannya berapa lama anda buat. Berapa lama? Tak kisahlah, hatta anda buat selama 1 tahun sekalipun, 2 tahun sekalipun, andai kata kalau anda buat tu sekali 2 kali je dalam masa setahun 2 tahun, takkan jadi pun sebenarnya. Jadi saya nak tanya hadirin-hadirat sekalian kan, adakah kita panggil seseorang itu pemain bola kalau hanya dia sepak bola sekali je? Ataupun adakah ahli muzik tu kita gelarkan dia ahli muzik hanya kerana dia boleh bermain lagu sekali je? Satu lagu je lah dia tahu main lagu kan? Jadi kalau kita gunakan logik akalnya, ini sebenarnya lebih ke arah soalan theoretical. Sebenarnya itu tidak membuatkan seseorang itu digelarkan yang seperti saya cakap tadi lah, sepak bola sekali, okey, pemain bola. No, bukan macam gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi sebenarnya kan, kita kena faham tentang konsep identity. Jadi hadirin-hadirat sekalian, identity ni dia sebenarnya dia terbahagi, dibuat daripada 2 perkataan yang membawa maksud being dan juga repeating. Jadi kalau saya gabungkan being repetitive, something like that lah kan. So maknanya kita boleh nampak dekat sini seseorang itu mempunyai identity, dan identity itu adalah satu perkara yang seseorang itu dia sentiasa buat. Dia always repeating. Saya kaitkan dengan pemain bola tadi. Apa identiti pemain bola ni sebenarnya? Oh, identiti pemain bola setiap petang, setiap pagi turun padang, training. Ahli muzik pula mesti je akan belajar maybe chord progression yang baru, teori-teori muzik baru, teknik yang baru.
secara tak langsung kalau kita perasan itu adalah habit, kawan-kawan sekalian. Jadi kenapa, apa yang penting, apa yang signifikannya sangat tentang berapa kali kita ulang, nak compare dengan berapa lama kita buat. Hadirin hadirat sekalian, saya sangat pasti semua pernah dengar tentang term muscle memory. Betul tak? Jadi muscle memory ni macam mana dia boleh terbentuk? Dia akan terbentuk dengan berapa banyak kali kita buat. Jadi one of the key macam mana kita nak memudahkan habit ni melekat dengan diri kita adalah kita kena kurangkan effort penggunaan otak kita. Kita kalau boleh nak buat sesuatu perkara tu automatik. Bila sesuatu perkara benda tu automatik, kita akan lebih mudah untuk buat. Kita tidak berfikir, tahu-tahu kita dah buat. Betapa pentingnya muscle memory ni hadirin hadirat sekalian adalah once kita setiap masa buat, kita build that muscle memory, apa yang terjadi? Kita akan menjadi lebih efisien. Ingat, lebih efisien equals to, kita akan buat lebih automatik. Apabila lebih automatik, maka mudahlah habit tersebut untuk melekat dengan diri kita. Jadi, saya nak highlightkan jawapan saya dekat sini adalah bukannya berapa lama yang kita cuba untuk pegang habit tu, tetapi lebih kepada berapa kali kita buat. Hatta anda telah membuat selama setahun ataupun 2 tahun sekalipun, tetapi ada kata frekuensi kekerapan yang anda cuba untuk terapkan habit tersebut sangat-sangat rendah. Makanya anda punya probability untuk make sure habit tu kekal sangat-sangat rendah. Jadi itu adalah jawapan saya, ya. Saudara ni? Okay, terima kasih Farhin. Ingin saya tekankan lagi, bukan berapa lama, tapi berapa kali ulang benda tu. Sebab kan, bila kita ulang benda tu banyak kali, macam Farhin cakap, nanti otak kita dah set untuk automatik buat benda tu. Okay, macam itulah terjadinya habit kita. Jadi, akhir sekali mungkin Miss Mato ada nak tambah lagi tips ataupun pesanan ringkas daripada buku Atomic Habits ni? Okay, mungkin sebelum tertamatkan, saya nak share one of the chapter lah yang dalam buku ni. It's known as the Goldilocks Rule. Okay, kalau hadirin ni pernah dengar lah masa di sekolah rendah ataupun tadika dulu ada cerita kartun mengenai Goldilocks. Okay, di mana this girl Goldilocks, dia akan pergi ke rumah the family of the bear, and sebab dia sesat, dia nak tidur sekejap, dia nak makan sekejap and all that. And dia cari apa? Dia cari katil. Katil bapa terlalu keras. Katil mak terlalu lembut. So dia pilih katil anak yang just nice. Dan dia nak makan bubur ayah dia panas sangat. Mak punya sejuk. Yang anak punya just nice. So this is actually what refers to the Goldilocks rule. Apa yang James Clear kata, apapun kerja yang kita buat ni, jangan cari yang terlalu susah. Don't start with something very difficult. Okay, kalau susah sangat, motivasi pun akan tahu, alah, kenapalah susah ni, tak nak buat lah. Dia akan tutup terus buku tu. Okay, ataupun not too easy. Kalau kita baca something yang kita dah tahu, ya, tak ada cabaran di situ, ya. Kadang-kadang, alah, ini kita dah tahu. Okay, tak apalah, dia akan just flip the page. So what you have to find is your comfort zone. Di mana not too difficult, not too easy. So James Wright dia kata is just right, something which is just right. Okay, kita perlu cari tahap cabaran kita yang seimbang. Okay, if you are reading a topic today, jangan nak target untuk study the whole theory, katakan teori ekonomi itu, kita nak cover satu hari, cannot. So what do? Go to your comfort zone. Kita baca dulu satu konsep dalam teori itu. Kita fahamkan konsep itu. Then we go back. Kita dah faham satu konsep tu, probably the more difficult one will be easier to be understood. So that's how we progress lah. So find your comfort zone and also pecahkan tugasan besar-besar tu kepada tugasan yang kecil. So it's not too easy and it is also not too difficult for you to do. Mungkin nak siapkan 10 page untuk anda susah and satu page is too easy, maybe you can go to 2 or 3 pages. Okay? And so saya sarankanlah adik-adik untuk cabarkan diri anda sedikit demi sedikit. A little at a time. Cabarkan dengan kemajuan yang kecil. Jangan putus asa baru maju sikit, jangan putus asa. Eventually
it will be a snowball effect ya. Dia akan jadi besar. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit katanya. Alright, so elakkan ekstrim, dua-dua ekstrim yang terlalu mudah, terlalu susah. Go for your comfort zone and carilah flow zone anda. What is your zone? Stick to that and start with that. Okay, ni? Terima kasih Miss Matu. Okey, macam mana pula dengan Farhin? Mungkin ada pesanan terakhir untuk para pelajar? Okey, baik. Pesanan saya percaya mereka yang berada di hadapan saya ni masing-masing mungkin ada satu niat, ada terpasang niat lah di mana ingin untuk create satu habit baru, even untuk buang habit yang buruk tu sebenarnya. Okey, jadi habit buruk ni terbalikkan dia daripada apa yang kita dah bincang tadi. Kalau make it obvious, make it not obvious. Kalau make it interesting, make it boring. Kalau make it easy, make it hard. Terbalikkan saja. Jadi saya sarankan sangat-sangat untuk penonton semua, again saya nak tekankan yang anda semua boleh untuk meminjam buku ni daripada library. Jadi again, kadang-kadang saya faham untuk create satu habit baru tu bukanlah satu perkara yang amat mudah. Kadang-kadang ada yang boleh kata, okey, nak buat satu habit ni disiplin yang tinggi. Anda kena lawan apa yang diri anda tu kata nak buat in order untuk achieve something yang better. Bagi saya, antara starting point yang paling mudah yang bagi saya foolproof lah, maknanya sepatutnya boleh jadi adalah saya akan kaitkan dengan chapter pertama buku ni sendiri, iaitu A Man Who Doesn't See Right. Di mana perubahan sekecil-kecil perspektif dapat membawa satu impak yang sangat besar. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan perspektif tu? Daripada kita fokus dekat goal kita, baik kita fokus dekat proses kita, baik kita fokuskan apa benda yang ada di depan mata kita. Sebagai contoh, goal saya adalah untuk mendapatkan 4 flat. Daripada saya ingin untuk fokuskan dapat 4 flat tu, baik saya fokus bagaimana cara saya study, bagaimana cara saya susun jadual tersebut. Benda ni mungkin nampak macam bertentangan ataupun mungkin macam tidak nampak dia tak tangible. Macam mana boleh sampai? Sebenarnya apabila kita fokuskan proses kita, kita slowly, kita buat jalan tu and surely dia akan sampai ke goal kita itu. Jadi harapan saya, mereka yang berada di depan saya ni kalau boleh kita kenalah resilient, kita mestilah disiplin and cuba sedaya upaya supaya kita boleh dapat apa yang kita nak. Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Okey, jadi ingin saya tekankan sekali lagi untuk semua yang siapa-siapa yang berminat untuk meminjam buku Atomic Habits ni, kalian semua boleh dapatkan di perpustakaan di kampus kita. Okey, jadi itu saja untuk episod kali ini. Menarik sangat perkongsian panel kita pada hari ini. Jadi untuk saya simpulkan, kejayaan ni dia datang daripada sistem harian kita, bukanlah matlamat. Jadi betulkan sistem kita dulu. Dan habit ni dia terbina dengan 4 hukum, iaitu cue, craving, response dan rewards. So jadikan dia jelas, jadikan dia menarik, jadikan dia mudah dan jadikan dia memuaskan. Kalau susah nak mula, kita boleh buat versi yang paling sikit, 2 minit. 2 minit je. Macam Miss Matu dah explain tadi, 2 minutes rule. Sebab habit ni kita ulang dia. Tak perlu lama. Dia bukan bergantung kepada berapa lama, tapi berapa kali kita ulang. So, dia tak ada nombor ajaib pun. Yang penting kita konsisten. Dan dalam Islam pun, dah diajar amalan yang sikit tapi berterusan itu adalah lebih baik. Jadi selepas ni, kita cuba start dengan habit yang kecil-kecil. Tak perlu tunggu perfect. Lama-lama, benda kecil itulah yang akan jadi besar. Jadi, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada dua panel kita pada hari ini, Miss Mathemati dan Farhin. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir ke sesi podcast kita pada hari ini. Dan akhir sekali, terima kasih kepada rakan kerjasama yang menjayakan podcast ini, pihak ZKM KSJ dan pihak MPP. Dan semoga lepas ni kita semua boleh mula dengan habit kecil yang baik dan lama-lama ia akan memberi impak yang besar dalam hidup kita. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya di Library on Air KSJ Sembang Siswa.